Abu Hurairah menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Bila kau makan selipar, hendaklah memulainya dengan kaki kanan, sarung selipar, dan ketika menanggalkan pun itu juga mula kaki kanan. Dan hendaklah memulai dan ketika menanggal dia mula kaki kiri. Masa pakai kaki kanan, dia masa tangan kaki kiri. Ialah kaki kanan sebagai kaki pertama ketika memakai selipar, dan kaki terakhir ketika menanggalkan. Baik, itu maknanya kaki kanan itu hak mula, dan kaki kiri untuk pakai, dan kaki yang akhir kena tangan, kaki tangan kanan itu yang akhir. Maknanya mula kaki kanan, tangan kaki kiri. Itu dia kata yang kanan akhir sekali itu mata tangan. So punya adab dia. Aisyah menyatakan SAW seboleh-bolehnya menggunakan anggota sebelah kanan tubuhnya ketika mengikat rambut, maka selipar dan suci digunakan kanan orang. Dipakai sejauh ini pakai dia Muhammad itu dibuatkan. Abu Hurairah menyatakan selipar SAW Umar menggunakan dua kibat. Mana dua kibat jenis selipar yang kata sarung yang dekat dengan apa? Yang ada tali yang sarung dekat dengan daripada ibu jari kita tu. Dan orang yang pertama ke sana dengan satu ikatan Osman radhiyallahu anhu. Jadi sahabat itu dan sebab itulah Sayyidina Osman. Itu di antaranya bentuk pakaian tetap kasut. Ada tengok dalam hadis yang kita baca di masjid Nabi. Rasulullah dia suruh, Rasulullah dinasihat pada kita kalau makan jangan pakai kasut. Masa makan Nabi suruh buka kasut. Masa apa? Rupanya kita kali di segi santu. Dia masa kita pakai kasut, kita ikatkan kasut. Masa tu kan kita makan dia urat saraf kita bergerak. Kan dan nampak kaki dan boleh pakai apa? Resepsiologi. Ada bentuk kaki. Apa kini? Punya orang kita waktu orang pakar ini ustaz jantung ni sakit macam jantung. Ini darah tinggi ustaz jantung. Dia tahu dia pun belajar cara orang-orang itu. Sebab tu arwah sawah dia marah sangat kalau kita makan lepas tu mandi dia marah. Dia suruh nak mandi dia kata sejam lepas makan. Jangan lepas makan, kita biasa juga amal lepas makan dia ayam apa benda nak mandi lepas tu makan. Masa kita makan urat saraf kita bergerak. Masalah kita bergerak tapak kaki. Apabila kita pakai kasut, dia tak ada licin, dia tak ada bergerak. Itu Nabi suruh tangan kasut. Masa kita makan urat saraf kita bergerak daripada bulu sampai ke kaki. Sudut. Okey, juga seperti itu. Sebab tu Nabi suruh dalam makan, suruh buang kasut. Supaya urat saraf kita berehat. Untuk berehat ke urat saraf kita. Makan. Lalu waktu dia kata jangan kita nak mandi dulu, lepas tu makan. Kalau tidak pun jangan mandi. Sejam lepas makan dulu. Itu betul harus sawah. Sebab masalah kita kaki dia ada pada pagi resolusi dia bertekan. Itu rasa sakit pada jawab. Dia ada masalah. Dia tahu dia pun belajar orang. Itu yang kita perhatikan. Kita cari tablet dia dalam otak kita ada jalan pijak batu. Bagus tu sebab dia boleh dia buat saraf kita. Lepas tu kita beli kasut apa, beli pergi di kedai ubat, kedai farmasi tu beli kasut yang berbucu, kasut kayu. Pagi hari tu bangkit juga kita berjalan pakai tu kita berjalan. Orang sakit orang tapi dah biasa tak pada kesihatan. Tu ya. Waktu Rasulullah dia makan dia apa nama dia buang kasut. Baik, wallahu a'lam.